Apa-apa kita minum dulu. Kenapa kena minum dulu? Sekarang ni pukul 11.45. 11.43 lah. Ini tadi. Nampak ni? Kau nampak tak apa? Malam ni pukul 1 minit tengah malam. Tahun baru. Grab buat 3 jam online, dapat compensate RM80. Baloi ke? Rasa macam baloi tapi tengok sekarang kau apa? 11.43. Lagi lebih kurang dalam 18 minit lagi. 18 minit baru dia start. Sunyi sepi memang lah. Rasa sini tak jam. Ada ke fighter kat luar sana pergi buat job ni? Rasa kalau macam nak buat pun macam tak berani lah kan? Rasa macam tak berani nak buat. Tapi kalau kita dah start engine ni, mana kunci kereta? Kunci kereta tak ambil pula dah. Entahlah, selalunya kalau macam sekarang ni, okay, betul lah dia bagi fare yang bagus-bagus sekarang kan. Sebab sebelum ni pun punca kita dapat fare rendah pun sebabkan kita terlebih dapat job RM4. Maksudnya job RM4 tu lebih. So that's why kita punya purata, macam kita punya income pun terjejas. Tapi sekarang ni RM80 tu nak masuk KL ni. Biasa. Rumah aku ni macam Lita Sepang lah. Okay, tengok ya. Minyak banyak. Minyak 1 bar. Ni orang cakap kalau minyak 1 bar ni orang cakap memang takkan buat. So peringatan lah kepada rider-rider di luar sana. Siapa yang buat streak malam ni, ingat keselamatan. Ingat dekat luar sana, malam ni lah lebih, especially malam ni ramai-ramai orang-orang yang unik, orang-orang yang pelik. Hati-hati memandu. Harap-harap kau dapat tengok video ni sebelum kau pergi buat. Aku akan post secepat yang mungkin, InsyaAllah. Alright, sekarang pukul 1.44. Jam ni pun dah lambat sikit lah. Tapi hopefully korang baik-baik saja bro. Alright, selamat, sihat-sihat sentiasa. Jangan lupa kalau jumpa apa kita panggil, bukan SPRM, apa nama dia yang pakai tu helmet, recording started lah. Yang pakai helmet merah tu aku lupa dah nama dia. Kalau dia tahan, tak apa, berhenti tepi, jangan doh. Malam ni ramai yang akan mabuk. Memang malam ni every year. Aku dah buat Grab ni dah 10 tahun. E-hailing ni aku dah buat dah 10 tahun aku buat e-hailing ni. Every year, setiap kali 2 year, mesti orang yang masuk ni passenger 90% lah tak mabuk macam monyet. 2 tu memang. So bersabar. Banyak foreigner yang kau akan ambil. Hati-hati. Kebanyakan orang yang datang daripada jauh, ada yang daripada Kelang, semua nak celebrate dekat KL. Memang job besar-besar semua. Tapi ingat, jangan tamak. Make sure perhatikan apa yang ada di tangan ataupun di poket diorang. Alright, malam ni adalah malam yang sangat berjaga-jaga. Ramai orang panjang akal. Kes ragut, kes culik, dompet terkabur. So hati-hati. Sama juga kita sebagai driver, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Hati-hati di jalan raya. Assalamualaikum, ciao, Happy New Year.